kejayaan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, petunjuk Allah. Mimpi Rasulullah sebelum perjanjian Hudaibiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. Yang kedua, strategi Rasulullah. Perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah, menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh, membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Mekah mengikut arah yang berbeza. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku, kaum dan kabilah. Yang keempat, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Seterusnya, langkah yang diambil Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Yang pertama, Rasulullah menegakkan syiar Islam, iaitu Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan di atas Kaabah. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar, meniru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam. Yang ketiga, menguruskan pentadbiran Mekah, mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Akhir sekali, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda. Iktibar yang kita boleh ambil pada pembukaan kota Mekah ni ialah kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang untuk menjamin kejayaan tugas tersebut. Kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan.